Di antara tuan-tuan ibadah yang terpanjang iaitu kita redha dengan takdir yang Allah telah berikan kepada kita. Nak tahu bagaimana Allah redha dengan kita? Tengok bagaimana kita redha dengan takdir yang telah Allah tetapkan. Itu tanda Allah redha dengan kita. Tuan-tuan terima tak hakikat apa yang berlaku kepada tuan-tuan? Tuan-tuan terima tak hakikat apa yang telah Allah susunkan untuk kita ni? Kalau tuan-tuan dan puan-puan menerima dengan hati yang lapang, itulah keadaan bagaimana Allah redha dengan kehidupan kita. Tak semua orang macam tu tuan-tuan. Tenang, relax, ada sesuatu yang terbaik yang Allah sedang susunkan untuk kita. Bila sampai satu masalah kepada kita, mula-mula tuan-tuan, ya Allah, cakap Allah dulu. Ada benda sebab yang datang tu kepada kita tu Allah yang bagi. Bila mana ada sesuatu ujian kepada kita, jangan cepat sangat tuan-tuan kita menyalahkan orang lain. Tapi mulakan dahulu dengan Allah. Sebut Allah itu tuan-tuan, bukan mengeluh, tapi kata Allah, ini ke hadiah yang kau nak bagi kepada aku? Ini ke berita yang kau nak sampaikan kepada aku? Tuan-tuan sebut nama Allah dahulu tuan-tuan. Lepas itu tengok bagaimana Allah bukakan setiap helaian-helaian hikmah dalam setiap perkara yang akan berlaku kepada kita.